Pada rakan-rakan media, hari ini saya besar hati dapat bersama-sama dengan YB Hanayo dan juga rakan-rakan lain untuk merasmikan dan meluncurkan stesen KTMB baru di Segambut Utara. Ini merupakan stesen terkini untuk rangkaian KTMB yang dibina dengan kerjasama pihak awam swasta, iaitu ini merupakan satu syarat kepada pembangunan di sebelah stesen ini yang telah pun disyaratkan oleh pihak TBKL untuk mengadakan satu stesen KTMB di sini. Jadi stesen ini telah dirundingkan dan dibincangkan sejak beberapa tahun lalu, dan akhirnya kita dapat meluncurkan stesen ini pada hari ini dengan kos sebanyak 39 juta ringgit yang ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemaju. Jadi kerajaan tidak membelanjakan apa-apa peruntukan untuk stesen ini. Mereka perlu membina stesen ini dan diserahkan kepada pihak kerajaan, iaitu yang pertamanya kepada pemilik stesen-stesen ini ialah REC dan dioperasikan oleh pihak KTMB. Ini merupakan model yang kita alu-alukan kerana kita juga mengharapkan bahawa mana-mana projek pembangunan yang baru boleh tap into our network. Okay. Jadi kalau mana-mana projek pembangunan baru yang berdekatan dengan landasan kereta api ataupun berdekatan dengan landasan kereta api, apa yang kita galakkan ialah mereka mengintegrasikan projek tersebut dengan rangkaian pengangkutan awam kita, dengan syarat bahawa mereka perlu menanggung kos untuk membina stesen tersebut. Jadi ini bukan contoh pertama. Kita sebenarnya telah ada beberapa contoh sebelum ini, seperti stesen Abdullah Hukum yang dibina di Big Valley, yang juga dibangunkan oleh pihak swasta dan dia tap kepada rangkaian KTMB Commuter Network. Begitu juga di stesen Kajang 2 yang merupakan juga satu stesen baru. Mereka nak bina projek pembangunan dekat sana. Tetapi dengan mereka membina satu stesen baru, maka penduduk-penduduk di kawasan pembangunan baru itu boleh terus akses kepada stesen KTMB. Jadi ini merupakan model pembangunan yang kita harap dapat diteruskan, dan sudah tentu kita mengharapkan bahawa catchment area kita menjadi lebih besar dan juga lebih ramai dapat menikmati perkhidmatan pengangkutan awam. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak pemaju kerana merealisasikan, dan yang paling penting mereka dapat menyiapkan projek ini dalam satu tempoh masa yang berpatutan.